Tak nak lama. Putih sikit sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hoi dah. Ini kita nak buat kacang ni goreng sok cireh ataupun pat teman hoi dah. Dah cara lagu mana tu kita mau tengok sekali dah. Mula-mula kali kita potong kepala kecap ni dulu baik. Ekor yo potong tubik gak atau kita nak belah dua sebab yo panjang dah dah. Buat tubik pening lo kepala yo. Ekor sikit tu potong tengah pas. Kalau dia tak saya potong pun boleh juga dah. Tapi kita nak potong lah. Tapi molek yo potong tubik kepala. Kalau dia tak saya kerat dua pun boleh juga. Tapi kita panjang dah Ya, dah panak ni apa kodi ni ada. Hak panak kodi ni dah. Ni tapi tak ada. Kita dah panjang, kita beli panjang hari dah. Kita potong dulu dah. Lepas kita potong ni kacang renek ataupun kecap kita sudah dah. Kita pergi celor je dulu dah. Lepas cara celor tu ada cara juga. Mai tengok lagu mana buat dah. Cara celor tu apa dah? Kacang renek kita dah. Mula kita buat air masuk. Air ni pun lebih tak apa air. Lepas tu kita masuk minyak sikit dah. Lepas tu kita bergaris beli sudu. Tunggu air bergak dulu dah. Buat air bergak lagi kita bawa kacang ni masuk dah. Kacang ni kita celor start. Jangan celor lama sangat dah sebab takut je tak rapuh dah. Ni taruh ni watak dah ni nampak minyak ni dah. Lepas tu kita ratuk pi dah. So, kita naik dulu, sejak air dulu dah. Kita sejak air dulu dah. Lepas tu kita mari tengok, kita nak masak sok je lagu mana tadi dah. Belum nak buat sok je, okay? Kita mari goreng bawang putih dulu dah. Belum kita nak buat bawang putih tu, kita tunggu minyak panas molek dulu dah. Apabila minyak panas, kita buat bawang putih masuk. Apabila ada ke light ke hitam gitu loh ke kita tidak. Boleh dah ni. Pasti ke atuk pi tang. Ni dah. Kita sejak minyak dulu. Minyak ni kita buat lebih lepas kita buat minyak lebih ni kita buat air masuk. Lepas tu kita buat cireh. So oleh sudu lebih ada. Lepas tu masuk cicak hitam sikit. Saka so 2. Becing sikit. Cicak sutong boleh halal sudu dah. Senduk ada. Bos senduk tengah itu bersakar buah ni dah. Ni kita bucal. Bucal dekat kacau dulu lah. Menu ni tak payah ni. Kalau buat ni kita buat bel air dah ni. Boleh ada buat turut dia. Kalau tak tahu mana boleh. Kombinannya oleh video ni dia. Lepas tu kita masuk tepung jagung sikit. Lepas tu kita buat air masuk sikit dia. Kita kucah. Kita kucah wi tepung jagung ni pacu dulu dia. Lepas tu kita kokoh masuk. Kita pun jangan banyak sangat kita nak berbokak ya dah. Ni boleh tentara ni. Lepas tu kita rakcak dulu tengok rasa lah mana dia. Sekejap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap be. Kalau rasa sedap dah kot kita buh ni. Kacang ni ataupun kecap dah. Hak kita celor hak ni. Ni buang masuk ni dah. Atau kopi tu goreng style dah. Kalau goreng lama yo tak rapuh dah. Sekarang ni waktu ada ni. Tapi sakit berpingin. Nampak lah video tu dah. Payah pukul diri. Kuat diri dia. Ni. Ni. Tak tolong. Wah, dia ambil wabi. Sedap kuah dia ni. Oh, jadi ni. Lepas tu bawang putih kita goreng saat ni. Buah masuk lah. Kalau dia wahai bawang putih banyak berlebih ya. Ni taruh ni boleh lah. Kecap pat nama hoi ataupun kacang lenek pat nama hoi dia. Sudah lah. Mari kita kecak tengok rasa lah mana dia.
Masuk bawang putih sikit sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap memang dah. Makan saja pun sedap, makan nasi pun sedap. Boleh Sarawak. Tak jangan lupa sekali like, share kita dah.